Dari mukah terbit mentari, menyuluh jalan penuh harapan. Seorang guru menabur bakti, jasa hidupnya dalam kenangan. Cikgu Muhammad Saleh bin Hatim, pendidik yang membawa makna amanah, ilmu dan pengorbanan. Perjalanan beliau bermula di bumi Mukah, Sarawak, dari SK St. Patrick Mukah ke SMK Three Rivers, seterusnya SMK Rosli Dobi, Sibu. Beliau membina asas ilmu dan jati diri. Tahun 1987, beliau melangkah ke Maktab Perguruan Rajang Bintangor Sarike. Pada 31 Disember 1990, bermulalah khidmat rasmi beliau di SK SLDB 1 Mukah. Amanah demi amanah digalas, daripada penolong kanan 1 hingga menjadi guru besar SK Kampung Sau Mukah. Bakti beliau diteruskan di SK Kampung Jebungan dan SK Kampung Penakup Ulu Mukah sebelum melangkah ke Kuala Lumpur, kota ilmu yang membuka lembaran baharu. Di sana, beliau memperkukuhkan ilmunya dalam pengurusan teknologi di Maktab Teknik Kuala Lumpur, melanjutkan pelajaran ijazah pertama di UiTM. Lalu beralih daripada dunia sekolah rendah ke medan sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Permaisuri, Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On Kuala Lumpur dan Sekolah Menengah Perempuan Jalan Ipoh. Pada 10 September 2012, beliau meneruskan khidmat di bahagian teknologi pendidikan hingga tiba detik persaraan Jun 2026. Padi menunduk di tengah laman. Tanda berisi indah sekali. Budi Tuan jadi ingatan. Jasa Tuan kekal di hati. Terima kasih Cikgu Muhammad Saleh bin Hatim. Selamat bersara. Jasamu kekal dalam ingatan. Kawan kami, ini kawan saya, baik budi, baik bahasanya, rajin bekerja penuh yakin, itulah Cikgu Saleh bin Hatim. Dari Sarawak ke Semenanjung, budi ditabur, amanah dijunjung, sekali guru selamanya guru, walau di mana ilmu. Hari bersara di nanti-nanti, kami doakan Saleh hati, ingat pesan dari kami, Saleh happy, kami pun tumpang happy. Kawan kami, ini kawan saya, baik budi, baik bahasanya, rajin bekerja